Okey, hai, bersama dengan Azman Movie. Okey, hari ni saya nak tukar minyak hitam ataupun minyak enjin motor saya ni. Saya pakai motor SYM bonus. Saya nak guna minyak hitam yang ni. 20W50 4 stroke lah. 1 liter minyak ni. Dia premium mineral. Sesuai untuk yang jalan jauh, suka yang naik motor tu ronda-ronda jauh-jauh tu boleh pakai minyak hitam yang macam ni. Minyak enjin ni dia 1 liter. Sesuai untuk motor yang pakai 1 liter tu boleh pakai 1 botol yang macam ni lah. Dia lebih perlindungan enjin, high performance, dia boleh menjimatkan minyak juga ni. Sesuai untuk motor 4 stroke 2050, dia premium mineral. Minyak enjin ni 1 liter lah. Tengok ni 1 liter. Okay, ni motor saya. Saya pakai motor SYM bonus 110. Ada 110. Motor bonus ni dia ada sport rim tau. Side mirror pula pecah ni. Cushion pun dah koyak. Tapi tak apalah. Nanti kita buat pelan-pelan, tak apa. Okay, raga saya pakai raga plastik. Saya nak tukar minyak hitam ataupun minyak enjin yang macam ni lah. Sebelum tu kita kena buang dulu lah minyak hitam yang lama tu. Takkan nak tambah terus kan. Kita kena buang dulu lah yang lama. Kita buangkan dulu. Lepas tu baru kita tukar yang baru lah. Okay, motor ni SYM ni dia tak ada penapis tau. Jadi mudah lah kita nak tukar dia pun. Ni minyak hitam yang lama. Sampai hitam pekat jugalah. Lama dah tak tukar saya pun. Ni minyak hitam yang lama ni. Saya pun tak tukar minyak hitam dah lama dah ni. Jadi sesuai lah untuk tukar minyak hitam yang macam ni. Nah, dia tu. Okay, motor SYM ni semudah lah sebab dia tak ada filter. Ni, saya guna motor SYM ni. Sanyang Motor Taiwan. Kalau untuk saya yang menunggang mudah. Okay. Lepas tu kita buka dulu lah penutup enjin kita ni. Supaya mudah nanti kita nak tambah ataupun nak masukkan kita punya minyak hitam, minyak enjin kita dalam ni lah. Motor pun lama tak basuh ni. Tak apa, nanti kita basuh. Okay, motor ni dia ada starter tau. Sport rim pun ada. Okay. Ni tripod ataupun kaki kamera ataupun tripod lah. Kaki kamera yang saya guna. Saya guna kaki kamera yang macam ni. Ulanzi ni. Dan juga clip phone ni saya pakai juga Ulanzi ni. Mudah lah. Dia boleh letak kita punya phone. Kita boleh adjust. Nak portrait boleh, nak landscape pun boleh. Kita boleh ketatkan kat belakang ni. Kita boleh ketatkan. Lepas tu dia punya tripod ni kita boleh buka dia punya kaki lah. Dia boleh kecilkan sampai macam ni lah. Dia kecil nak letak dalam beg apa mudah nak bawa dah. Jadi mudah lah kita nak buat konten, nak buat video menggunakan smartphone kita kan. Kita boleh guna kaki kamera yang macam ni. Jadi kalau nak pakai dia pun mudah. Jadi kita dia ada lock kat tepi ni. Dia ada lock tepi ni. Kita boleh bagi dia portrait ataupun landscape. Kalau nak berdiri ataupun menegak ataupun melentang. Jadi kita boleh adjust lah. Nak adjust macam mana, kita belakang ni pun boleh adjust. Okay, dia punya belakang pun boleh adjust. Boleh adjust. Nak macam mana, boleh adjust. Okay. Untuk kali ni saya guna video melentang macam ni lah. Okay, dia dah keluar habis dah. Mungkin ada sikit-sikit lagi kot. Okay, kita boleh tutup dah. Penutup enjin kat bawah ni. Okay, ni kita ketatkan lah kita punya penutup enjin bawah ni. Okay, lepas tu kita ketatkan dah. Kita buka dulu penutup botol minyak enjin ni. Okay, minyak enjin ni 1 liter tau. Sesuai untuk motor 4 lejang ataupun 4 stroke ni. Kita buka juga penutup plastik botol ni. Dia ada penutup plastik juga. Jadi jangan risau nak tumpah apa. Okay, kita masukkan ke dalam tangki ataupun enjin kita lah. Enjin motor. Tengok. Okay, minyak enjin ni dia pekat juga lah. Boleh pakai. Boleh pakai untuk motor 4 stroke yang mana duduk ulang balik kerja. Yang motor suka ronda-ronda tu boleh pakai minyak hitam yang macam ni. Harga dia pun murah je. Boleh tekan produk kat bawah. Okay, kita masukkan sampai habis lah 1 botol ni. Okay, dah siap. Tenang. Jadi kita sukat dulu lah.
Okey, kita tukar dulu. Okey, dia ada dah. Okey, dah ada dah. Okey, siap. Lepas tu kita boleh tutup lah. Penutup enjin ni lah. Kita boleh tutup. Kita kunci kita. Okey, dah. Siap. Okey. Minyak hitam ataupun minyak enjin. Yang Tremoli X ni 2050 sesuai untuk motor 4 lejang ataupun 4 stroke sesuai. Boleh pakai motor yang berulang kerja, yang motor yang suka ronda tu boleh pakai minyak enjin yang macam ni. SYM bonus 110 ni. Ni minyak hitam yang lama. Minyak hitam lama pun pekat hitam. Dah lama tak tukar. Boleh pakai minyak hitam yang macam ni. Tremoli 20W50 ni. Okey. Okey, kita letak minyak rantai sikit lah. Rantai ni pun dah lama tak letak minyak. Okey, rantai ni pun dah lama tak ada minyak, dia kering. Jadi dia meleret berat sikit lah. Okey, ni kita letak minyak sikit. Okey. Okey. Saya pakai motor bonus 110 SYM. Motor ni 4 stroke. Jadi yang mana nak tukar minyak hitam ataupun minyak enjin tu boleh pakai lah. Minyak enjin yang saya guna tadi tu. Dia 20W50. Harga dia pun murah ya. Okey, saya pun ada beg. Beg pinggang yang saya pakai ni. Beg pinggang jadi mudah kita nak letak apa-apa barang yang dekat kita punya pinggang. Letak phone, wallet ke apa ke. Okey, slipper saya pakai slipper murah je ni. Boleh pakai duduk di rumah ke apa, boleh pakai slipper je ni. Slipper ni murah. Harga dia pun murah je. Boleh tekan produk kat bawah. Dia ringan, tapak dia pun tebal jugalah. Tapak dia juga kasak, dia punya reka bentuk pun kasak. Jadi jangan risau nak licin lah. Selesa pakai, dia ringan. Warna pun boleh pilih. Warna pun boleh pilih. Selesa pakai. Bila kita pijak, kita selesa pakai lah. Okay. Okay, bagi dia panas ke enjin dulu. Sebab baru lepas tukar minyak hitam kan. Okay, cushion dia pun dia dah terkoyak ni. Ingat nak balut lah kot. Kalau nak tukar cushion tu tak mampu lagi. Okay, harga dah tukar dah. Harga pakai harga plastik macam ni. Okay, dia punya throttle dah ni ingat nak tukar lah. Nampak macam dah kusam. Nampak macam tak berseri. Okay, ni balik depan. Side mirror dia pecah sikit sebab motor terbalik. Mungkin dia terbalik ni kena selut sikit lah. Okay, signal pun ada. Okay, horn pun ada. Lampu kita boleh on off tau. Dia ada switch lampu on off motor bonus ni. Okay, kalau kita nak nyalakan lampu, kita tolak ke atas. Kita ni ada yang nyala. Kita tolak ke bawah, dia akan matikan lampu lah. Boleh jimatkan bateri lah kalau macam ni kan. Boleh jimat bateri. Itu saja untuk video kali ni. Saya tukar minyak hitam ataupun minyak enjin motor saya ni. Motor SYM bonus 110cc. Terima kasih menonton. Jumpa lagi video seterusnya.